Baiklah, ada sesuatu yang sangat luar biasa sedang berlaku dalam pasaran kewangan sekarang. Sesuatu yang berkilau iaitu emas sedang betul-betul memecahkan semua rekod. Jadi, untuk beberapa minit seterusnya, jom kita bedah siasat kenapa logam berharga ni tiba-tiba melonjak ke paras tertinggi yang tak pernah kita lihat sebelum ni dan apa maksud semua ini. Emas bukan sekadar naik sikit-sikit, ia sedang meletup. Harganya dah melonjak melepasi semua rekod tertinggi sebelum ini. Dan sekarang, ia dah dekat sangat dengan paras psikologi yang penting, iaitu $5,000 setiap ounce. Ini bukan kenaikan biasa tau, ini sejarah sedang tercipta di depan mata kita. Nak bagi gambaran betapa lajunya kenaikan ni, bayangkan ia dah naik sebanyak 80% dalam masa 12 bulan lepas. Untuk aset yang kita selalu anggap stabil macam emas, kenaikan sepantas ni memang sangat-sangat luar biasa. Jadi, soalan paling besar sekarang ialah, jadi, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apa kuasa yang menolak harga emas naik begitu mendadak? Adakah ini cuma satu gelembung yang bakal pecah? Atau adakah ini petanda sesuatu yang jauh lebih besar sedang melanda ekonomi global? Inilah persoalan yang kita akan rungkai sama-sama. Jom kita mulakan. Jawapannya bukan semudah satu faktor tunggal. Sebaliknya, apa yang kita sedang saksikan sekarang ialah satu gabungan keadaan yang pakar panggil ribut sempurna, di mana semua faktor yang menyokong emas berlaku serentak mewujudkan persekitaran yang paling ideal untuk harganya melonjak. Jadi, apa bahan-bahan dalam ribut ni? Pertama, dunia sekarang ni agak huru-hara dari segi geopolitik. Jadi, pelabur semua cari tempat selamat. Pada masa yang sama, bank-bank pusat di seluruh dunia tengah borong emas macam tak pernah dibuat orang sebab mereka dah kurang percaya pada aset Amerika Syarikat. Campur pula dengan jangkaan orang ramai yang kadar faedah akan turun dan kebimbangan pasal inflasi yang tak hilang-hilang, fahamlah kenapa semua orang berpusu-pusu lari ke arah emas kan? Okey, jom kita fokus sekejap pada peranan bank-bank pusat ni sebab ini satu perubahan yang sangat besar. Satu tinjauan oleh Majlis Emas Dunia mendapati 95% daripada bank-bank pusat ni merancang nak tambah lagi simpanan emas mereka. Mereka secara aktif nak kurangkan pergantungan pada dolar AS untuk lindungi diri daripada macam-macam risiko. Dan pilihan utama mereka tentulah emas. Tapi kan, untuk kita betul-betul faham apa yang berlaku hari ini, kita kena undur sikit ke belakang dan tengok sejarah. Sebabnya, fenomena ini sebenarnya bukan benda baru. Emas ni dah lama jadi hero setiap kali ada krisis global. Anda nampak tak corak yang jelas ni? Sejak tamatnya piawaian emas pada tahun 71, kemudian krisis stagflasi tahun 80-an, diikuti kemelesitan besar 2008, dan yang paling baru, pandemik COVID-19. Setiap kali ada ketidakstabilan besar berlaku, harga emas mesti melonjak naik. Ia dah terbukti berkali-kali sebagai aset selamat nombor 1 dunia. Nak tengok contoh yang lagi jelas? Tengok ni. Kalau anda labur $100 pada tahun 1971 menjelang 1980, duit dalam emas tu dah jadi $1,600. Duit yang sama dalam pasaran saham cuma sekitar $225. Jauh beza kan? Ini betul-betul tunjukkan kuasa emas sebagai pelindung kekayaan bila keadaan ekonomi tak menentu. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari sini? Perkara paling penting ialah aset mana yang terbaik sangat bergantung pada keadaan ekonomi semasa. Memang betul lah kata Investopedia, masa adalah segala-galanya. Ada masa yang sesuai untuk saham dan ada masanya untuk emas. Okey, kita dah sentuh pasal faktor-faktor besar. Sekarang, jom kita geek out sikit dan dalami satu konsep ekonomi yang paling-paling penting untuk faham kenapa emas begitu menarik sekarang. Ia dipanggil kadar faedah benar. Senang cerita macam inilah, kadar faedah benar ni memberitahu anda sama ada pelaburan anda tu betul-betul buat anda makin kaya ataupun tidak selepas kita ambil kira inflasi. Contohnya, kalau kadar faedah bank bagi 3% tapi harga barang naik 4%, secara teknikalnya, pulangan benar anda sebenarnya negatif 1%. Kuasa beli anda menurun. Dan inilah kuncinya. Hubungan antara emas dan kadar faedah benar ni terbalik. Bila kadar faedah benar tinggi, buat apa simpan emas yang tak bagi pulangan kan? Lebih baik letak duit kat tempat lain. Tapi, bila kadar faedah benar ni rendah atau lagi teruk jadi negatif, masa inilah ceritanya jadi lain. Bond pun mula rugi dari segi kuasa beli. Tiba-tiba, emas yang duduk diam ni nampak macam pilihan paling bijak untuk selamatkan nilai duit kita. Dan sejarah dah buktikan, lonjakan harga emas paling besar berlaku bila kadar faedah benar ni negatif. Jadi, dengan semua maklumat ni, soalan cepu emasnya, lepas ni apa jadi?
Kemana arah tuju emas dari sini? Jom kita tengok apa kata orang-orang besar dalam dunia kewangan. Bank-bank gergasi macam JP Morgan, Citigroup dan Goldman Sachs semuanya nampak harga emas akan terus naik. Tapi yang paling menarik atau mungkin menakutkan, bergantung pada cara anda tengok, ialah target harga yang mereka letak untuk hujung tahun 2026 tu dah hampir kena hari ini. Jauh lebih cepat dari apa yang sesiapa pun jangkakan. Namun, sebelum kita terlalu teruja, kena beringat. Kajian akademik pun akui meramal pergerakan emas ni memang sangat susah. Sampai model AI yang paling canggih pun pening kepala nak agak dengan tepat ke mana harga emas akan pergi. Ini menunjukkan betapa tak menentunya pasaran emas ni. Jadi, bila kita gabungkan semua faktor yang kita bincangkan tadi, kita akan mula nampak satu gambaran yang lebih besar. Kenaikan harga emas yang kita lihat ni, ia sebenarnya bukan sekadar tentang wang. Sebaliknya, ia adalah sebuah barometer yang mengukur tahap kebimbangan ekonomi seluruh dunia. Bila pelabur dan bank-bank pusat mula rasa risau tentang masa depan, mereka akan lari kepada emas. Jadi, harga yang memecah rekod ini sebenarnya adalah petunjuk fizikal tahap kerisauan dalam sistem global kita sekarang. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Kalau betul emas ni adalah barometer untuk ketakutan ekonomi, jadi apa agaknya yang harga rekodnya sekarang ni cuba sampaikan kepada kita tentang masa depan yang menanti? Satu persoalan untuk kita renungkan bersama.